Sabda Nabi SAW, kun fid dunya, hendaklah kamu berada di dunia ini seperti orang dagang. Orang dagang ni bukan orang tempatan, bukan orang tempatan. Sebab kita kata orang mari daripada luar negeri, mari ke negeri kita. Selama mana dia? Seminggu, 2 minggu, 6 bulan paling tinggi. Dengan pakai visa apa tu susah. Lepas pada tu kat kira tak boleh duduk sini ni, tak boleh duduk sini. Kalau tidak balik sendiri pun orang carinya masuk jail. Lagu itulah kira-kiranya orang dagang. Kena ada pasport, kena cop visa apa semua. Mana tentu dah dia tidak akan duduk seperti mana orang penduduk asal lah ke sesuatu negeri. Orang penduduk asal lah, peribumi ataupun anak bangsa setempat tu tak ada berasa apa-apa. Tapi cuba kalau kita pergi ke negeri orang, kita berasa macam mana? Dah lah asing, tak serupa orang sekeliling dengan bahasanya, dengan budayanya, dengan makanannya, dengan cuaca, segala-galanya tak serupa. Lepas tu pula dari segi peraturan pula, kalau kita untuk 2 minggu, pada tu tak boleh, salah dah. Itu keadaan orang dagang. Jadi kita kena berada di dunia ni macam tu, macam orang dagang, bukan seperti orang tempatan. Kalau orang tempatan dia rasa tak nak bimbang apa, dia duduk situ. Adapun kalau hidup sebagai orang dagang, tidak. Beringat sama bila nak habis tempoh kita. Tak lama lah. Tu kalau kita tahu. Kalau kita tak tahu umur kita ni, mana kita nak tahu bila nak habis tempoh. Dengan sebab itu kena cepat-cepatlah. Kita nak beli gapo, kita nak tengok gapo, pergi cepat-cepat. Jangan main-main leka-leka, tak usah rugi masa. Sebab kita tak tahu bila akan habis tempoh kita. Kalau tempoh visa kita boleh tahu, tempoh hayat kita mana kita tahu. Jadi maknanya bukan hak kita, nyawa kita ni bukan hak kita. Bila-bila masa akan diambil. Dengan sebab itu tak boleh main-main. Aku dah cepat-cepatlah seperti orang dagang pergi semetai ni. Kalau ada orang kata apa-apa yang istimewa sana, cepat-cepatlah. Kalau tidak, tak ada. Waktu kalau perjalanan itu jauh ke apa, susah. Lagi susah. Mana kena tumpu betul-betul. Kalau tidak, kita akan terlepas. Sia-sialah mari ke dalam dunia ni. Sia-sia. Tidak ada apa. Orang kata istimewa pergi sana. Kita tak pernah dapat keistimewaan. Tak pernah pergi ke tempat tu. Orang kata untuk dapat syurga ni mesti kena mari dalam dunia. Tapi kita tidak dapat surga yang istimewa. Bahkan kita lain pula rugi. Itulah sebab dia kata seperti orang dagang. Atau seperti orang yang lalu sebentar. Seperti orang yang lalu sebentar lagu mana? Naik bas, naik kapal terbang, naik kereta api kau. Dia tak tahu kita, dia ikut time dia. Sampai masa dia berangkat pergi. Jadi kita transit sebentar, berhenti di sesuatu tempat. Seperti orang yang lalu sebentar, berhenti atau turun sebentar. Tak boleh nak leka. Cepat-cepatlah kalau kita nak buat apa-apa. Kalau lambat, kita ketinggalan. Begitulah. Dia suruh hidup di dalam dunia ni lagu tu. Nabi SAW pegang bahu Ibnu Umar. Dia pegang bahu, dua-dua belah. Dia kata, hendaklah engkau berada di dunia ini semacam engkau orang dagang atau orang yang lalu di sesuatu tempat. Hidup di dunia sekadar tu, jangan lebih. Ibnu Umar kata, kalau engkau berada di waktu petang, jangan tunggu pagi. Kalau engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu petang. Hadis-hadis ini dan athar ini bukan bermakna kita tak usah cara ke dunia, tidak. Bahkan kita kena ambil munafaat secepat mungkin. Jangan leka. Kalau kita ada pagi, kita boleh buat. Jangan tunggu petang, sebab tak tahu lagi petang tu kita dah ke tidak. Itu maknanya. Setengah-setengah orang dia faham maknanya tak sewi caw ke dunia tak saja. Tidak lagu tu. Makna ambil kesempatan. Kesempatan yang ada tu jangan kita lepas. Jangan kita abaikan, tetapi kita kena ambil dengan sebaik mungkin. Jangan tangguh-tangguh kerja. Buat itu walaupun zahirnya nampak dunia, tetapi kalau ada kaitan dengan akhirat, ada kaitan dengan Allah SWT, dia jadi akhirat. Walaupun berniaga. Berniaga tu sebab apa? Fikir anak, fikir isteri, fikir masyarakat. Allah SWT suruh jaga anak, Allah SWT suruh jaga isteri, Allah SWT suruh jaga negeri, suruh jaga masyarakat dengan baik, dengan maksud tu. Jadi akhirat itu tidak rugi. Tidak rugi kalau lagu itu termasuk dalam tugas dia. Dan tugas itu tidak boleh diabaikan, kena beringat. Sebenarnya kalau orang ada faham hak ni, dia bukan jadi malah, tidak, dia jadi rajin. Sebab apa? Sebab dia tak tahu bila nak mati. Dia akan jadi bersungguh, jadi kuat. Lepas tu dia kata, ambillah peluang dari kesihatanmu untuk masa sakit. Mana kena fikir ketika sihat ni, kena fikir
masa sakit. Kalau dah sakit, kita tak boleh buat kerja dah. Buat kerja pun lah ni. Kalau mati, tak ada dah. Dengan sebab itu, ambillah peluang dari kehidupan untuk menghadapi mati. Bila sudah mati, tak ada. Bila sudah sakit, kita tak boleh nak apa dah.